lampu yang saya gantung dekat tiang sana tu, saya pakai yang model putih ni. Yang ni kali kelima saya repeat lampu ni. Dekat jalan utama ni, saya dah pasang 4 biji. Setiap biji tiang, saya letak 2 biji lampu ni. Sebab lampu ni harga dia mampu milik tau. Tapi cahaya dia terang ngam untuk korang pasang dekat jalan utama macam ni. Yang ni lampu solar yang sesuai untuk korang gantung dekat tiang lampu untuk jadi lampu jalan solar. Sebab dia ada bagi bracket besi macam ni. Mudah untuk gantung macam yang dekat sana tu. Bracket dia ni fleksibel. Kalau korang nak gantung dekat dinding rumah macam lampu ni pun boleh. Sebab bracket dia ni mudah untuk gantung dekat mana-mana. Tiang lampu boleh, dinding rumah pun boleh. Korang boleh gantung dekat beam macam ni. Lampu ni mudah untuk pasang sebab korang tak perlu nak tarik wire semua. Sebab lampu ni dia pakai matahari saja untuk cas dekat panel bahagian belakang macam ni. Panel solar dia ni. Panel pula saiz besar penuh body lampu macam ni. Waktu siang dia akan cas guna cahaya matahari. Dia akan serap cahaya matahari ikut panel sini. Waktu malam dia akan nyala dengan automatik. Korang tak perlu nak buka tutup switch. Pasang je macam tu, biar je. Lampu ni dia akan automatik nyala. Siang dia akan automatik cas. Dia akan tetap nyala waktu malam selagi waktu siang ada cahaya matahari untuk cas. Panel pula saiz besar macam ni. Panel jenis baru. Jenis monokristalin. Panel jenis warna hitam pekat macam ni. Untuk saiz sama macam ni, dia lebih keluarkan lebih banyak output berbanding panel model lama. Dan dia lebih perform waktu mendung. Bila dah pakai panel baru macam ni, korang dah tak perlu risau. Musim mendung, lampu korang tetap dapat cas yang cukup untuk nyala malam macam ni. Jenis ni dia tak pakai reflektor tau. Lampu dia ni sebiji-sebiji dekat bahagian dalam. Lens dia ni pula jenis cembung macam ni. Untuk bagi cahaya dia tu lebih luas. Walaupun tak ada reflektor, tapi kalau korang tengok malam terang tau. Walaupun dia punya saiz lampu ni bahagian sini saja, tapi korang tengok memang terang. Model ni dia ada sensor juga. Korang nak pasang nyala terang sepanjang malam boleh. Pakai mood sensor pun boleh. Kalau mood sensor ni dia nyala malap sepanjang malam. Dia nyala cukup-cukup makan je. Tapi kalau dia detect ada pergerakan dekat bahagian bawah sini, dia akan terus nyala dengan full brightness. Dengan sangat terang. Yang ni ngam untuk korang pasang dekat belakang rumah. Kalau penyamun lalu waktu pagi, lampu ni akan terus nyala. Tapi kalau korang pasang dekat jalan utama macam ni, tak payah pakai mood sensor. Biar je lampu ni nyala sepanjang malam. Sebab lampu ni dia pakai bateri saiz besar. Jadi dia boleh nyala lama. Dari maghrib sampai subuh dia boleh nyala. Macam lampu saya ni, dari maghrib sampai subuh dia boleh nyala macam ni. Dia boleh maintain lama. Jadi waktu sesak-sesak balik waktu malam, ada lampu macam ni baru mudah untuk korang masuk dalam rumah. Yang model ni dia jenis slim sikit. Sebabkan dia tak pakai reflektor. Jadi body bahagian sini dia lebih kecil. Dia lebih nipis. Kalau gantung macam tu memang cantik. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang sesuai untuk letak dekat tiang lampu, boleh jadi lampu jalan, korang boleh cek model yang warna putih ni. Panel solar saiz besar, bateri besar, lampu terang, boleh nyala dari maghrib sampai pagi dengan selamba. Korang boleh cek yang model putih ni. Saya dah repeat banyak biji. Memang puas hati. Harga mampu milik.